Anda rasa beli rumah subsale ni kejap je ke? Macam bayar deposit hari ni, bulan depan terus boleh angkut barang pindah. Jangkaan tu mungkin lari sikit dari realiti. Dalam kupasan kali ni, kita akan bongkar garis masa yang sebenar, satu persatu, supaya anda betul-betul faham dan bersedia. Sumber kita hari ni cakap benda ni dengan sangat jelas. Beli rumah subsale ni bukan urusan sehari dua. Ia bukan proses yang boleh siap dalam seminggu. Dan anda confirm takkan terus dapat kunci lepas bayar duit booking. Anggap ia sebagai satu perjalanan yang perlukan kesabaran. Soalannya sekarang, kalau bukan seminggu dua, berapa lama sebenarnya proses ni makan masa? Jom kita pecahkan setiap peringkat supaya kita dapat jawapan yang betul-betul jelas. Baiklah, kita mulakan dengan 2 minggu yang pertama. Walaupun fasa ni nampak macam laju, tapi jangan main-main. Setiap langkah kat sini sangat-sangat penting sebab ia akan tentukan kelancaran keseluruhan proses pembelian rumah anda nanti. Segalanya bermula pada hari pertama. Bila anda dah setuju dengan harga, anda pun letaklah wang tempahan atau booking fee. Sebaik sahaja itu selesai, dalam tempoh 1 ke 2 minggu, anda kena terus cepat-cepat sediakan semua dokumen dan hantar ke bank untuk mohon pinjaman. Ini satu perkara penting yang anda kena faham betul-betul. Bayaran booking tu tak bermakna anda dah beli rumah tu tahu. Ia cuma tanda niat serius anda untuk chop unit tu sementara anda uruskan loan bank. Ramai yang salah faham bab ni. Kalau semua dokumen anda lengkap, slip gaji, penyata bank, laporan CCRI, semua cukuplah, bank biasanya akan ambil masa lebih kurang 7 hingga 14 hari je untuk proses permohonan dan keluarkan surat tawaran. Kuncinya kat sini ialah kelengkapan dokumen. Lagi cepat anda hantar, lagi cepatlah prosesnya berjalan. Okey, berita baik. Pinjaman anda dah lulus. Tahniah! Sekarang kita masuk ke fasa di mana semuanya akan jadi rasmi dan terikat dari segi undang-undang. Inilah masanya untuk sign macam-macam kertas kerja penting. Flow dia macam ni. Pertama, anda terima dan setuju dengan surat tawaran dari bank. Lepas tu, anda biasanya diberi masa dalam 14 hari untuk tanda tangan perjanjian jual beli atau kita panggil SPA. Dan akhir sekali, barulah anda akan tanda tangan perjanjian pinjaman pula dengan peguam bank. SPA ni ataupun perjanjian jual beli boleh kita katakan sebagai titik permulaan yang rasmi. Sebaik sahaja anda tanda tangan dokumen ni dan bayar baki deposit sampai cukup 10%, jam untuk proses undang-undang pun akan mula berdetik. Tik-tok, tik-tok. Okey, lepas dah sibuk tanda tangan sana-sini, kita akan masuk satu tempoh yang memerlukan tahap kesabaran yang tinggi. Inilah dia fasa penantian, di mana kebanyakan kerja penting berlaku di belakang tabir. Sumber kita memang gambarkan fasa ni dengan sangat tepat. Bagi kita sebagai pembeli, ini adalah bahagian yang paling senyap dan paling lama. Anda mungkin rasa macam tak ada apa-apa yang berlaku, tapi percayalah sebenarnya peguam anda tengah ligat buat kerja. Jadi, berapa lama sebenarnya kita kena tunggu? Jangkakan antara 3 hingga 5 bulan. Ya, anda tak salah dengar, berbulan-bulan lamanya. Inilah tempoh yang paling lama dan paling penting untuk anda faham dalam keseluruhan proses ni. Kenapa lama sangat kan? Sebabnya di sebalik tabir tu, peguam anda tengah buat kerja-kerja yang agak rumit. Diorang tengah buat carian tanah untuk pastikan tak ada masalah, proseskan memorandum pindah milik atau MOT dan berhubung dengan bank penjual untuk urusan pembayaran. Apa benda MOT ni? Senang cerita, inilah dokumen sakti yang digunakan untuk tukar nama pemilik hartanah secara rasmi di pejabat tanah. Dari nama penjual kepada nama anda. Tanpa dokumen ni, rumah tu belum sah lagi jadi milik anda. Selepas berbulan-bulan kita menunggu dengan penuh sabar, akhirnya kita tiba di destinasi terakhir, detik yang paling dinanti-nantikan oleh setiap orang yang beli rumah. Bila semua proses undang-undang dah selesai dan bank anda pun dah lepaskan semua bayaran kepada penjual, tibalah masanya untuk serahan kunci. Pada saat inilah, secara rasmi dan sah, rumah itu jadi milik anda. Tahniah! Baik, sekarang jom kita cantumkan semua peringkat ni untuk kita lihat gambaran yang menyeluruh. Inilah dia ringkasan garis masa yang jujur dan realistik untuk membeli sebuah rumah subsale. Jadi, jumlah keseluruhan masa yang diambil dari hari anda bayar booking sampailah ke hari anda dapat kunci, jangkaan yang realistik adalah antara 4 hingga 6 bulan. Mungkin boleh jadi lebih cepat sikit, mungkin lambat sikit, tapi inilah tempoh selamat untuk anda rancang.
Dan inilah kesimpulan yang paling penting sekali. Kalau anda mulakan proses ni dengan faham setiap langkah dan jangka masa yang terlibat, perjalanan anda akan jadi lebih tenang dan kurang stres. Ilmu adalah kunci kepada ketenangan fikiran dalam urusan ni. Anda kini dah ada peta perjalanan yang lengkap dari A sampai Z. Anda dah tahu apa yang perlu dijangkakan. Jadi persoalan terakhirnya ialah, dengan pengetahuan ini semua, adakah anda kini rasa lebih bersedia untuk memulakan perjalanan anda sendiri?